Apa yang orang lain buat, itu dunia diorang. Cara diorang berfikir, perasaan diorang, tak apalah. Diorang happy, diorang bahagia dengan cara macam tu. Cara you, dunia you macam mana? Apa you masukkan dalam dunia you? Fikiran macam mana, perasaan macam mana? Apa you nak buat, apa you nak rasa. You buat benda ni, apa pun dekat luar you, InsyaAllah you stabil. Dan Fiza, atas pengalaman Fiza sendiri, Fiza jenis yang siapa keliling Fiza, senang terikut. Kalau keliling Fiza jenis yang ke arah yang tak baik, Fiza pun ikut macam tu. Kalau dia macam ni, Fiza pun macam tu. Tapi sekarang, siapa pun bila jumpa, apa dia nak buat, buatlah. Fiza ada cara Fiza, dia ada cara dia ada cara Fiza. Tapi kita tak adalah bermusuh dengan siapa, tak ada. Fiza pun dapat idea macam ni pun belajar. Bukan terus dari lahir dapat pemikiran macam ni, belajar. Jatuh, belajar, dari kesilapan tu bangkit. Macam itulah kehidupan. Kehidupan jatuh, belajar, bangkit. Jatuh, belajar, bangkit. So bila jatuh, apa pelajaran boleh belajar kat situ? Kita ingat bila kita jatuh, maksudnya kita gagal. Yelah, kita gagal, tapi bukan gagal selama-lamanya, bukan pengakhiran. Sebab kita jatuh sebab ada lubang kat situ. Apa? Macam nak tutup lubang tu? Macam nak bersihkan lubang tu? Kenapa ada lubang kat situ? So apa pelajaran kat situ? So belajar, sudah tahu, oh okey, cara lama tu salah, dah tak betul, patutlah jatuh. So sekarang dah tahu cara betul, cara lebih baik, lagi efektif. Bangun, bangkit, lepas tu berjaya. Ataupun jatuh lagi, belajar lagi, bangkit. Biasalah tu. Bila you cakap pasal berjaya, berjaya ni banyak definition. Macam mana berjaya, sukses? Kalau you tak pernah give up, walaupun banyak kali jatuh, you tak pernah give up. You keep, you jatuh, belajar, bangkit. Jatuh, belajar, bangkit. You tak pernah give up. Itu pun satu sukses, satu berjaya. Berjaya orang lain-lain. Macam mana you define, you punya ukur, you punya berjaya, sukses. Cara Fiza ukur sukses simple lah, simple. Fiza free, maksudnya tak terikat dengan syarat.